Masya Allah. Kesemuanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi jangan tanyalah semayang subuh di mana. Mesti berjemaah di masjid. Sebab yang semayang subuh di rumah zaman Rasulullah hanya munafik original saja. Terasa betul malam ni Ustaz. Yang ni fakta, bukan saya hurai, fakta yang sahabat sebut. Kata Abdullah bin Mas'ud, zaman kami nak kenal sahabat original, semua semayang berjemaah di masjid. Kalau solat subuh di rumah, munafik lah tu. Senang je, munafik lah tu. Kalau zaman hari ni, Allahu Akbar. Habis. Kalau zaman kita 30,000 Nabi himpun sahabat sebab nak berperang dengan kuasa paling besar dunia, dan Nabi isytihar, kali ini aku yang pimpin. Masya Allah. Subhanallah. Siapa ketua turus tentera? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isytihar. Masya Allah. Umur berapa? 61 ketika itu. Berapa jarak Madinah ke Tabuk untuk peperangan Tabuk? 700 km. Ni bukan contoh. Hari ni siapa yang pergi umrah, kalau ada masa lebih, pergi Tabuk. 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 Satu daerah, jarak dia lebih kurang 700 km. Janganlah tiap-tiap tahun pergi Tabuk. Tinggal semayang jemaah pula di Masjid Nabawi, Masjid Mekah. Sekali cukuplah nak rasa jalan tu, nak tengok suasana dulu Rasulullah dengan kuda, dengan unta, dengan himar, dengan keldai. Itulah Nabi dan kelengkapan perang sahabat sampai ke sana. 700 km. Kita ride basikal pun sakit tulang-tulang belakang, baru 100 km. Subhanallah. Nabi isytihar, panglima perang satu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nabi pun bagi tahu pada para sahabat, buat persiapan. Yang ada tombak, siapkan tombak. Yang ada pedang, siapkan pedang. Yang ada panah, siapkan panah. Yang ada baju besi, siapkan baju besi. Kita akan bertempur dengan Rom. Kalau saya umum, berapa orang nak pergi? Pergi apa? Subuh pergi tadi pun tak bangun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ceramah datang. Dia ni kata lagi. Subhanallah, subhanallah.